Setelah tekanan demi tekanan, isu yang berlarutan, protes dan desakan siasatan, akhirnya SPRM kini ada wajah baharu. Nama yang dilantik, Datuk Seri Abdul Halim Aman, seorang bekas Hakim Mahkamah Tinggi yang akan mula tugas sebagai Ketua Pesuruhanjaya SPRM pada 13 Mei 2026, menggantikan Tan Sri Azam Baki yang telah memegang jawatan sejak 2020 sehingga kontraknya tamat pada 12 Mei 2026. Kalau kita tengok latar belakang Abdul Halim Aman, ini bukan orang biasa. Beliau berasal dari Melaka, lulusan Undang-Undang Universiti Malaya dan Universiti of Hull, pernah berkhidmat sebagai Timbalan Pendakwa Raya, Hakim Mahkamah Tinggi di beberapa negeri dan mempunyai pengalaman puluhan tahun dalam sistem kehakiman. Tapi yang menarik bukan sekadar siapa yang dilantik, yang lebih penting adalah bagaimana pelantikan ini berlaku. Dalam sistem Malaysia, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan cadangkan nama, cadangan itu dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Agong yang membuat keputusan akhir dalam kes ini. Cadangan telah dikemukakan oleh Perdana Menteri dan pelantikan Abdul Halim Aman kemudian diperkenankan oleh Agong mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Malah sebelum itu, Agong sendiri sudah beri isyarat jelas baginda akan menentukan calon terbaik untuk mengetuai SPRM dan menegaskan pelantikan ini penting untuk memastikan agensi itu terus berfungsi dengan berkesan. Kalau kita susun prosesnya, cadangan daripada kerajaan dipersembahkan kepada Agong, Agong buat putusan, pelantikan diumumkan, dari segi prosedur, semuanya ikut sistem. Tapi yang membuat isu ini lebih besar bukan proses, tapi apa yang berlaku sebelum putusan itu dibuat. Sekarang kita masuk bahagian yang paling ramai salah faham bila dengar Azam Baki diganti. Ramai terus anggap mesti sebab salah laku. Tapi kalau kita ikut fakta, tiada keputusan mahkamah yang sabitkan kesalahan. Tuduhan yang timbul adalah dalam bentuk laporan dan dakwaan. Azam Baki sendiri menafikan dakwaan tersebut. Namun dalam masa yang sama, laporan media antarabangsa memang wujud. Isu integriti mula dipersoalkan dan tekanan terhadap beliau semakin meningkat dan ini mencetuskan reaksi protes awam, desakan NGO, tuntutan supaya siasatan dibuat secara lebih telus. Dan satu perkara penting, sebelum ni kontrak Azam Baki telah disambung beberapa kali, tetapi kali ini tidak disambung lagi. Kalau kita tengok timeline secara jujur, isu dibangkitkan ialah tekanan meningkat, kontrak hampir tamat, tiada lanjutan diberikan dan pengganti dilantik. Ini bukan pemecatan rasmi dan bukan juga keputusan berdasarkan kesabitan kesalahan, tapi satu keputusan yang berlaku dalam keadaan tekanan dan persepsi awam yang semakin kuat. Sekarang kita lihat dari sudut yang lebih luas, kenapa pilih Abdul Halim Aman? Kenapa bukan orang dalam SPRM? Kalau kita tengok latar belakang beliau, datang dari sistem kehakiman, bukan dari struktur dalam SPRM dan tiada kaitan dengan kontroversi yang berlaku. Ini sebenarnya memberikan satu gambaran. Pelantikan ini bukan sekadar isi jawatan kosong, tetapi juga satu langkah untuk menguatkan semula keyakinan terhadap institusi. Sebab dalam situasi macam ni, walaupun sesuatu dakwaan belum terbukti, bila kepercayaan mula goyah, kesannya tetap besar SPRM bukan agensi biasa. Ia institusi utama negara dalam membantras rasuah. Jadi bila ketua dipersoalkan, kepercayaan terhadap keseluruhan sistem juga akan terkesan. Hari ini, ketua sudah bertukar namun baru sudah diumumkan. Proses nampak selesai, tapi kita dilihat secara keseluruhan. Perubahan ini bukan datang dari satu sebab sahaja, bukan semata-mata salah laku, bukan juga sekadar kontrak tamat, tetapi gabungan antara keadaan, tekanan dan keperluan untuk pulihkan keyakinan. Jadi sekarang persoalannya, pelantikan ini benar-benar akan ubah keadaan atau hanya satu langkah untuk menstabilkan situasi yang sedang panas?